Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, nak ayat kata masalah didik, masalah mendidik ni bukan mudah. Bukan mudah. Tak kena cara siap selera. Nak ayat atas anak kita. Banyak mana orang duk selera dah. Dan berapa orang hak berjaya. Hani nak ayat ni. Kerana apa? Kerana perkara ni perkara payah. Islam ni dia royak lama-lama dah. Islam dia bermula daripada mana ni didikan. Kalau tengok dalam hadis Nabi, tengok dalam ayat Quran, ia mula di semaya. Mula di semaya. Bukan semaya di sekolah. Belum masuk sekolah lagi. Situ lagi. Hak Nabi dia royak dalam hadis dia. Muru auladakum bis-shalah. Suruhlah anak-anakmu tu dengan semaya. Hani nak ayat Islam. Islam kita, ia ada cara dia dah. Ada hak Tuhan dah, ada hak Nabi dah. Hanya kita tak guna mana, tak ada padu mana. Mula anak jadi koksi. Anak masuk mosang baru suruh semaya. Bila nak lekat? Dia tak jadi rebung dah, jadi buluh dah. Kita nak betuk payah dah. Hani nak ayat. Nak ayat dalam Islam ni, Nabi kata, suruhlah anak-anak kamu dengan semaya. Wahum abna'u sab'i sini. Mereka itu anak-anakmu saat itu ketika umur 7 tahun. Umur 7 tahun Nabi suruh ajar semaya. Suruh semaya. Ajar semaya. Wilekak dah semaya. Nabi kata bila dia tak semaya lagi umur 10 tahun. Nabi kata fadribuhun. Nabi kata mu piak, mu godah. Hani hak asal dalam Islam. Hak asal dalam Islam nak ayat tu. Nak ayat didik ke Islam situ lagi dah. Kalau umur 10 tahun dah tak semaya, tak lekat lagi. Piak. Ha, sini kita tak kena banyak ni. Sini tak kena banyak. Kita tak ada didik lagu tu dak. Tak ada padu lagi anak kita nak suruh semaya. Duk masuk oleh hutan cari anak burung duk menimba, tak ada semaya lagi. Tak lekat lagi semaya. Ha tu ayat tu. Tak lekat lagi. Tuhan pun royak juga. Dalam Quran Tuhan royak kan. Dalam Quran Tuhan kata gini. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Tuhan royak dalam Quran sendiri. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Tuhan kata wa'mur, hendak suruhlah engkau, hei tuk laki. Tuhan khitab kepada tuk laki, suruh tuk laki, suruh ahlaka akan ahli keluarga engkau. Anak biningmu tu. Ahlaka bis-salah dengan semaya. Tuhan kata, hei tuk laki, suruhlah biningmu dengan anakmu tu semaya. Wastabir 'alaiha, dan hendak sabarlah di atas semaya, di atas menunaikan semaya. Gana boleh Tuhan suruh kita sabar? Kerana semaya ni nak ayat tu orang tak berahi. Tak ada siapa dia berahi semaya. Sebab tu Tuhan suruh kita sabar. Tuhan suruh kita sabar. Kalau kita suruh sekali dua tak heran lagi. Sebab tu kena sabar. Seolah hei tok laki musuh anakmu biningmu dah semaya. Kalau dia lambat sikit sabarlah, jangan duk sepak lah. Jadi wahuduh lah. Kokoh mengajarlah. Gitu sabar. Pada dia pun suruh sabar juga. Gena kalau malah sikit pun kacel lah. Tebang lah. Ok lah. Tu sabar. Hani buku semaya kena sabar. Buku semaya ni kena sabar. Wastabir 'alaiha. Tuhan kata lagi, ayat tu lah, satu ayat ya. La nas'aluka rizqa. Tuhan kata, aku tak ada nak minta rezeki kamu. Aku tak ada nak minta rezeki, duit pitih aku tak ada nak. Tuhan kata, hak aku belana dah. Dalam dunia ni aku seorang, tak ada orang lain dah. Tuhan kata sendiri, la nas'aluka rizqa. Kami tidak minta kepada engkau, hei tok lelaki, aku tak ada nak minta pitih duit dak. Tak ada nak bayar dak. Nahnu narzuquka,
boh ke akulah duit kemung. Tuhan kata sendiri, aku tak ada nak minta duit kemung, aku duit kemung. Bukan aku nak ambil hak mung. Aku suruh mu semaya yo. Buku duit tak ada bosan, aku bui. Ha ni ulama tafsir dia mari tafsir, mari istinbat ayat ni bahawasanya semaya dengan rezeki ni ada hubungan rapat. Apa hubungan rapat? Kalau orang tu tak jaga semaya, maka Tuhan tak jaga rezeki orang tu. Faham tak? Tuhan tak jaga rezeki orang tu. Susah hidup. Susah hidup. Kalau siapa dia jaga semaya molek, rezeki dia lacak. Buka kedai rocek pun laku. Dua kedai nasi kerabu pun laku. Kedai lakso pun laksa pun laku. Kerana dia jaga semaya. Muka Tuhan raya, aku suruh mu semaya, aku tak ada nak duit kemung. Aku dak duit kemung. Tapi aku nak duit mu semaya. Sebab tu kalau jaga semaya, Tuhan dah duit dah. Hani kena faham kita orang Islam kita. Nah, kita buka kedai, tuai tak semaya. Ataupun tuai kedai tu semaya, toke tu. Anak koli duk jual tak semaya, dia main tarosak 24 jam. Tarak duk, mapuh dah, mapuh. Hani nak ya. Lepas tu anak koli pula muka masa, duk pilih muka masa. Nanti mana nak masuk? Jawab kasar. Berapa sakal lah ni? Allah tak tengok itu, orang tulis belakang dah tu. Siap dah. Maka katuklah kedai tu. Orang kata nak tobat, aku tak masuk dah kedai ni. Ni nak ayat tu. Ni duk royak masalah didikkan orang kita. Didikkan orang kita moci-moci nak ayat. Jadi Islam ni nak ayat tu bukanlah masa besar ni dak. Kita tengok dalam ajaran Islam mana lagi? Tekah mokcik beranak merah-merah tu. Suruh ban dah di telinga kanan. Suruh komak di telinga kiri. Cuba tengok. Anak kita ke? Kita baru dia saling saat ni baru tu bik. Payah bang badut tam kuam saat. Duk basuh cuci anak kita siap dah. Baru dengan kain lapik. Waktu bik kopok dia duk luar. Suruh apa? Suruh ban lik telinga kanan. Suruh komak lik telinga kiri. Apa tu suruh bear tu? Nak ajak budak tu pergi semaya? Nak pek tak erti lagi. Tidak. Tapi nak royak kata Islam situ lagi duk merah-merah dengar suara bear dah. Dengar suara komak dah. Ini tanda-tanda kemuliaan ajaran Islam bahawasanya semaya lah panggil utama dalam hidup. Sebab tu nak royak kata tak ada dah. Ni nak royak puak kita kata semaya duk nombor satu. Tak kena royak kata Nabi naik ambil malai Isra' tak kena royak dah tu. Hak tu hak terang dah. Nabi naik dia ambil sendiri royak semaya esok je. Mula-mula hukum Islam di atas muka bumi ni semaya. Hak lain tak ada gapo sekarang habuk lagi kosong. Semaya remtun 2 lamat. Remtun 2 lamat. Ni. Nak royak kata panggil semaya. Tu panggil semaya. Sebab tu budak tu bik kita bear dah. Nawi budak ni awal-awal tu bik ke alam dunia ni dengar bear mula-mula. Tak ada dengar lagu lutung dah. Tak ada tahu, pocik ambil pocik klik pergi pasar lagi. Lagu-lagu siar ke, lagu danduk ke, we anak pocik dengar mula-mula. Tak ada. Dengar bear, dengar azan. Ni ayat dalam Islam ni. Ni ayat Islam. Tak usah kata hak umur 7 tahun, umur besar dah. Ni semaya nak ayat. Tak ada dah. Semaya ni utama sekali. Dalam agama Islam, didik ke Islam. Budak dia lekat semaya, cuba tengok budak lagu mana. Ni sai dia lagu mana. Nah, kita ada 2-3 beradik anak kita. Ada 4 beradik, 5 beradik. Cuba tengok hak rajin semaya lagu mana. Hak ni Allah, 3 malam tak nak klik lagi. Dia mau sayang mana tahu dia kata di bahasa A tu. Dia lo bahasa A ke mana tahu kena kok jahan kaya ngolah. Tidak. Hak sudut semaya ke mana tengok. Allah, hak ni adik dia ni lu rajinlah sejik. Kadang-kadang tu email kau yang nak pergi mana-mana serah dia. Dia tu email, dia pergi ban lagi no ayat tu. Dia tu email lagi. Kita bahasa geno dengan anak kita.
Hani nak ayat tak ajaran Islam situ lagi dah. Situ lagi lah utama di dalam ajaran Islam. Bila budak tu masuk situ, dia cuci dah. Dia cuci dah. Situlah kita nak ajar anak-anak kita ni. Sebab tu kita tengok di sekolah ni ke, ada bahagian malam, ada bahagian pondok. Tu nak ayat boleh didik belaka. Boleh baca kitab. Royak hukum hakam nak ayat. Sepuluh tu pakai dah. Sepuluh tu pakai dah nak ayat tu. Hani nak ayat tu pihak sekolah cepat tangguh tu nak ayat. Nak didik anak kita. Tapi benda ni dia kena kerja sama. Kita pupuk kerong kena masuk dalam sekolah tanya. Tanya mana kru percamcan dia ataupun kru apa ni? Hak ngajar dia nak ayat tu. Mana? Kru tak ni? Tanya anak kita lagu mana? Anak kita ni lagu mana? PI perangai dia ngaji lagu mana? Pupuk kerong kena mari tanya. Supaya dia kelik di rumah kita boleh royak. Geno mak. Mak ni bunyi kata keniksak tak agak pergi mak. Siap tu dengan mak weh. Dia rasa tak boleh buka kedas kerak mak. Mak kira tak anda. Nak ayat tu. Kita tahu mana tempat anak kita. Kita kena kita kena tambah. Hari Minggu, hari apa buaya ngaji kau fisik, ngaji acan fisik. Ngaji keniksak. Ikutlah apa nama pun tepat anak kita kurang. Ni baru jadi anak kita sungguh. Kru je boleh royak dalam kelas. Tu klik di rumah je tak ada tahu dah. Kita lah kau hidup di rumah nak ayat tu. Nak semaya ko, nak gapo ko rumah. Pihak ibu bapa. Ni nak ayat tu kejayaan anak itu.